Okey, hari ni aku nak cerita kat korang kenapa pentingnya korang kena upgrade korang punya coil pack. Tapi sebelum tu aku nak korang tolong aku like, comment, follow, share, tekan button save sekali. Okey, macam korang tengok depan aku sekarang ni, aku ada beberapa set coil pack daripada APR. Okey, so macam korang tahu APR ni dia memang pengeluar barang-barang performance, lagi-lagi untuk Volkswagen dengan Audi. Okey, so macam korang tengok depan ni, coil pack yang belah sini adalah untuk MK7. Okey, 1.4 dengan 2.0. And sebelah sini adalah untuk MK5 dengan MK6 GTI. Okay, so APR ni specialist sebab apa? Dia datang dengan pelbagai color. So untuk mencantikkan engine bay korang tu, aku memang recommend korang pakai benda ni. Sebab apa aku cakap itu? Sebab kalau kau pakai original, contoh macam ni, ni dua original, dia datang hitam macam ni. So kita tengok macam boring lah. Dah cantik. And apa lagi kebaikan kalau kita pakai ni? First kali, for sure kalau kereta korang dah upgrade stage 2, stage 3, aku memang recommend pakai ni sebab dia punya api dia lagi stable and lagi power. So benda ni boleh naikkan horsepower kau sikit. Sebab banyak aku tengok kereta-kereta customer kat luar sana, bila dia dah kereta dah pakai dah 100,000 lebih mileage, dah pakai lama, lepas tu sibuk nak upgrade lagi. Coil pack tak nak tukar, alasan elok lagi. Memang elok lagi time tu. Tapi itu jam bila kau dyno, confirm ada misfire, itu time baru nak repair. Jangan. Buatkan sebagai kau punya maintenance schedule. Maksudnya cukup time, rosak tak rosak kita ganti. Sebab apa? Kita nak peace of mind. So kalau macam coil pack ni, aku recommend setiap 120,000 atau 150,000 untuk kereta standard lah. Kalau untuk kereta-kereta yang dah performance ni, cepat-cepat kelas sikit. Sebab kita nak update kerana barang yang berapa ratus ni boleh rosakkan engine kau yang dah buat berpuluh-puluh ribu tu. So guys, kalau korang berminat nak dapatkan coil pack APR ni, korang boleh datang kat Volks Milik Negara Seksyen 16 Shah Alam. Macam biasa guys, tak tahu nak datang ke dekat baju, tekan ni confirm kau sampai. Ingat guys, nak pakai terjun maintenance kena padu. Ciao.